Befulful. Inner thoughts sampai ke destination. Lupa kod QR Rewailah lagi. Awak akhir bersalis dalam masa sebulan lebih. Bukankah kita sudah berjanji? Awak simpan semua pendapatan dari tempahan 2 bulan ini. Kereta ini milik awak, dah buai bayar petrol, ni semua kos. Biar reservasi habis sini, 100 yuan sehari sudah cukup. Tapi, lagipun, siapa berani biarkan wanita hamil bekerja shift malam? What good of an authentic pass? Perkhidmatan pemandu Shunshin mula menerima tempahan. Mari sini, biar saya bantu awak. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Jadi bekerja boleh abang beli, saya pergi dulu. Anak gadis yang baik, cuma malang, untuk merawat suaminya yang menghidap kanser. Dia memandu semasa hamil 8 bulan dan bekerja 3 shift sehari. WeChat Pay menerima 200 yuan. Sayang Pak Cik Lee memang orang baik. Jom, ibu akan bawa kamu cari ayah. Anak tak guna. Saya rasa Shu Mengyao itu memang sihirkan nyawa. Wang tak mahu anak perempuan keluarga Su. Tapi awak berkeras mahu berkahwin dengan orang biasa. Mengyao always selalu mention that. Dia menjadi satu kompetisi yang kita apa nak? Anak tak guna, awak cuba nak bunuh saya ke? Xiao Yuan, dengar nasihat ibu dan baliklah. Dan awak sudah jemput doktor-doktor terbaik. Penyakit awak tidak boleh ditangguhkan lagi. Maafkan saya, Ibu. Setelah Juan terima Mengyao, saya takkan balik rumah. Saya bersumpah ibu isteri tunggal dalam hidup saya ialah Shu Mengyao. Boleh menjinlah ni Puan Jung. Xiu Yuan, maafkan saya. Saya tak boleh biarkan awak mati. Isteri saya sudah berbaik. Xiu Yuan, saya pergi dulu. Langit tinggi dan laut luas. Awak layak mendapat kehidupan yang lebih baik dan tidak sepatutnya terbeban oleh saya. B, dan saya akan baik-baik sahaja. Jangan cari saya, jangan rindukan saya. Mengyao, jangan tinggal di. Hai, Mengyao, jangan pergi. Eva, testament. Mengyao, jangan tinggalkan saya. Mengyao, jangan tinggalkan saya, Mengyao. Mengyao, awak di mana? Mengyao. 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 Right, liba. Mengyao, jangan. Mengyao. Pada yang kami balik. Itu was terakhir dengan kedua tuan keluarga kita. Bagus kau. Jilsa. Xiu Yuan, saya tidak mahu berpisah dengan awak sepanjang hidup saya. Mengyao is di dengan rusting bernama awak yang awet. Kabisna Shiparan equity share Bangla. Those can be just watching where the President Lee Shu Yuan say supplement with your market and occupied say want to repay you untuk increasing. Mengyao, didn't get the tiga harlau. They by the same and the problem in European us and where how kumpulan lease the figure the plan when the money boron.
Bunga buatan tangan. Bunga. Zhao Zhao, Ibu. Kasihan Zhao Zhao. Ibunya dilanggar kereta dan jadi begini sejurus selepas dia dilahirkan. Dia pun tidak tahu siapa ayahnya. Tiada seorang pun dewasa dalam keluarga yang boleh menguruskan hal ini. Apa yang mereka lakukan? yang besar RM12, yang kecil RM8. Apa sebenarnya benda-benda ini? Bunga buatan tangan. Dibuat oleh Zhao Zhao dan saya. RM28. RM28? Tapi saya tidak ada wang kecil. Bagaimana kalau begini? Bolehkah Yok kecualikan baki? Genapkan. Itu RM28. Bagaimana macam mana boleh kecualikan baki? Tiada siapa yang tawar-menawar begini. Lihat sawisya dan mereka. Mana seseorang boleh jadi begini? Tidak apa nenek. RM20 pun tak mengapa. RM100. RM100. Eta sekolah Zhao Zhao. Ibu, nenek itu beri terlalu banyak. Kita tidak boleh ambil. Dah terlalu banyak. Kita tak boleh ambil terlalu banyak. Zhao Zhao kata, kita tak boleh ambil terlalu banyak. Pulangkan kepadanya. Pasukan pergi pulangkan ke Yachi. Abang, ada apa? Ya, Bang. Terus diam. Di Xu Yuan, dia sudah mati. Macam mana dia boleh muncul di sini? Pada itu siapa dan yang buat dia? Awas. Ibu! Ibu, kenapa dengan ibu? Ibu, bangunlah. Jangan takutkan Zhao Zhao. Apa yang terjadi? Ya Tuhan. Makcik, kenapa ibu saya muntah darah? Ibu awak cedera parah. Kita padu pemponya ke hospital dengan segera. Cepat. Terima kasih pakcik dan makcik. Ibu, Zhao Zhao akan bawa ibu ke hospital sekarang juga. Cepat. Doktor, cepat. Pakcik, doktor, tolong selamatkan ibu saya. Cepat, ikut saya. Pergi. Perlahan-lahan. Ibu turun baik-baik. Zhao Zhao sudah tidak ada ayah. Saya tidak boleh kehilangan ibu juga. Ibu! Doktor, bagaimana keadaan ibu Zhao Zhao? Pesakit mengalami kemalangan kereta yang serius sebelum ini. Dia mempunyai jisim intrakranial yang menyebabkan gangguan intelektualnya. Kini jisim itu telah pecah, menyebabkan pendarahan intrakranial. Oh wow, sulit tinggal serius. Selain itu, orang boleh tahu hanya dengan melihat kepalanya yang penuh rambut putih bahawa dia berjaya bertahan. Sehingga kini hanya dengan keazaman yang kuat. Saya tidak pasti berapa lama lagi dia boleh bertahan. Anak muda, sila hubungi orang dewasa dalam keluarga anda dengan segera. Pakcik doktor, tiada lagi orang dewasa dalam keluarga saya. Tolong selamatkan ibu saya. Ya doktor. Hanya dia dan ibunya. Pattern lagi antara satu sama lain. Sila fikirkan satu cara. Anaknya muda, untuk keadaan ibu anda, kita perlukan sekurang-kurangnya 500,000 yuan untuk perbelanjaan perubatan. Itu bukan jumlah yang kecil. 500,000 yuan? Ya Tuhan. Saya ada duit di sini. Pakcik doktor, ini semua wang yang saya ada. Tolong, selamatkan ibu saya. Anak muda, wang ini masih tidak mencukupi.
Zhao Zhao, ini adalah tanda kebaikan kecil kami. Ambil ini. Pak Cik dan Mak Cik, anda telah membantu Zhao Zhao berkali-kali. Cik tidak boleh mengambil wang anda lagi. Zhao Zhao, baiklah dan ambil ini. Ibu anda sedang menunggu anda untuk menyelamatkannya. Betul, Dit. Terima kasih Pak Cik dan Mak Cik. Saya pasti akan membayar balik wang ini. Pak Cik Doktor, adakah wang ini sudah cukup sekarang? Anak muda, wang ini masih tidak mencukupi. Setahun saya boleh beri anda 3 hari untuk mengumpul wang. Selama 3 hari ini, hospital akan menjaga ibu anda dengan baik. Jangan risau. Terima kasih Pak Cik Doktor. Ibu, tunggu Zhao Zhao di sini. Zhao Zhao akan pergi mencari ayah untuk mengumpul wang dan kembali untuk menyelamatkan ibu. Presiden Lee di sini. Presiden Lee, katakan keluarga Lee dan keluarga Teta telah mencapai kerjasama dan anda akan berkahwin dengan wanita muda keluarga Su. Adakah ini benar? Sorry. Presiden Lee, keluarga Lee hanya mempunyai satu pewaris setiap generasi selama 9 generasi dan keturunan keluarga sudah nipis. Tiadakan anda tidak akan pernah berkahwin demi cinta pertama anda yang hilang. Adakah ini benar? Ya, Presiden Lee. Bolehkah wanita muda keluarga Su menggantikan cinta pertama anda dan menjadi isteri anda? Semua orang, keluarga Lee dan Hyun. Warga Su hanya bekerja sama dalam satu projek. Pakatan perkahwinan ini hanyalah kabar angin. Betul atau tidak? Walau bagaimanapun, memang benar keluarga Lee hanya mempunyai satu pewaris setiap generasi selama 9 generasi. Dipercayai oleh makcik saya datang khas untuk mencari pasangan untuk sepupu saya. Lupakan sahaja. Demi kebahagiaan sepupu saya akan lakukan yang terbaik. Keluarga Lee tidak mengambil peduli latar belakang keluarga atau status sosial. Asalkan seseorang boleh melahirkan zuriat untuk abang saya, dia boleh menjadi puan muda keluarga Lee. Dia juga akan mendapat kontrak saham bernilai 10 bilion yuan. 10 bilion yuan? Banyak ya. 10 bilion yuan. Bukankah itu bermakna dia boleh mencapai puncak dalam sekelip mata? Sudah tentu. Selain itu, keluarga Lee akan menawarkan mas kawin tambahan. Satu villa mewah Haisheng, satu kapal layar mewah Nanhai, 10 kereta mewah, terhad global teratas, dan sepasang gelang hijau diraja yang jarang ditemui di dunia. Asalkan seseorang boleh memenangi hati abang saya, mas kawin ini akan dihantar segera. Tadi ada perempuan yang sedih ini, di baik anda, di baik di kontrak yang diberikan oleh Ketua Wang kepada anda. Kontrak apa, abang? Ada betul video dalam baik-baik. Saham yang dipegang oleh Presiden Lee Shu-yuan diserahkan sepenuhnya kepada pembantu Lee Fei-yun untuk dilupuskan. Ibu, walaupun ibu tidak ingat apa-apa, ibu sentiasa menyimpan gambar lama ini. Zhao Zhao rasa itu pasti ayah. Ayah! Shu-yuan? Ayah. Menyaut. Ayah? Abang, macam mana saya tak tahu awak ada anak perempuan? Apa mungkinkah ini anak luar nikah Presiden Lee yang tinggal di luar? Saya rasa tidak. Bagaimana seorang kanak-kanak boleh datang mengaku waris sejurus selepas pengumuman perkahwinan dibuat? Melihat budak ini, dia mungkin penipu. Atina sekali siapkan ayah oleh awak salah orang. Tapi awak ialah ayah saya. Lihat kalau awak tak percaya saya. Abang, ini bukan gambar awak dari college. Macam mana budak kecil ini ada ia? Kini badis yang berdaya seorang mangsa kau buat nak mau. Selama beberapa tahun, ramai orang cuba masuk keluarga Lee dengan muslihat. Tetapi tambah baik kalau setiap orang pun berakhir dengan baik. Ayah, jangan pergi. Zhao Zhao tak berlakon. Zhao Zhao datang cari ayah untuk selamatkan ibu. Saya sungguh tak menipu awak. Seseorang bawa dia pergi. Ayah, jangan pergi. Ibu masih menunggu kita untuk selamatkan dia. Cepat beredar. Ayah!
Ini, Ayah, jangan pergi. Ayah. Ibu, saya berjumpa ayah hari ini. Tapi ayah tak kenal saya. Ayah siap cakap saya pembohong. Adakah ayah tak suka saya? Tapi ibu sangat cantik. Macam mana ayah tak suka ibu? Ibu jangan sedih. Zau-Zau dah besar. Ayah enggan selamatkan ibu tapi Zau-Zau akan. Ibu baik-baik tunggu Zau-Zau. Zau-Zau pasti akan kumpul duit dan kembali untuk selamatkan ibu. Terima kasih, Pakcik. Pakcik sudi beli bunga. Selamat hari jadi kepada awak. 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 Saya harap Zau-Zau boleh dapat banyak duit untuk sembuhkan ibu. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Makan perlahan-lahan. Ian. Lihatlah cowok makan. Makan perlahan-lahan, tak ada orang nak rampas pun. Awak dah jadi macam kucing belang kecil. Saya nak jadi ayah. Ayah betul-betul nak jadi ayah. Berlembut sikit. Ingau, saya bersumpah saya akan menjaga kau dan anak kita dengan baik. Paila. Mengyao, tinggal 2 hari saja. Tunggu saya lebih lama sikit. Ni Shu Yuan, awak cuba nak bunuh orang tua ni ke? Berapa lama awak nak sorokkan benda ni? Shu Yuan, di mana cucu kesayangan saya? Di mana awak sorokkan cucu kesayangan saya? Cucu siapa? Cucuku yang mana? Patutlah awak selalu enggan berkahwin dengan anak perempuan keluarga Su. Jadi awak diam-diam ada anak yang besar di luar. Cepat beritahu saya siapa ibu kepada budak itu. Queen kos pada tip. Buang masa tanya, macam mana abang saya nak tahu siapa budak tu? Dia selalu fikir perempuan tu penipu dan halau dia lama dulu. Apa? Halau dia? Kau anak derhaka. Cucuku tersayang. Jadi budak perempuan yang awak cakapkan tu ialah yang kau married. Nebudin, I dipanggil pada Mengyao sebagai Tuan Wan Terwiwa. Kau mengyau. Shu Mengyao tu dah mati hampir 7 tahun. Shu Yuan, sudah tiba masa awak lepaskan. Lepaskan? Kalau awak tak halang kami dulu, anak kami Mengyao dah berumur 7 tahun sekarang. Dia pun takkan mati. Shu Yuan. Cukup cakap. Baik salah ada urusan. Padahal pergi dulu. Shu Yuan. Tuan. Wak rasa takdir mempermainkan. Dulu saya hanya nak uji sama ada Shu Mengyao ikhlas dengan Shu Yuan. Saya tak sangka perkara jadi macam ni hari ini. Tuan, biarlah lepas jadi lepas. Awak masih perlu jaga kesihatan baik-baik. Ya, walaupun saya menyesal sekarang dan sanggup terima Shu Mengyao, dia dah mati hampir 7 tahun. Pergi buang ni. Saya tak nak Shu Yuan teringat dia bila tengok benda ni. Tengok dia, penuh luka. Dia fikir saya tak tahu. Ya, Tuan.
Anak Arnab kecil tak boleh cari rumah ke? Kenapa loket jet ni sama macam saya punya? Kalau begitu saya boleh jual satu untuk rawat penyakit ibu. Tiangga dah sehari lagi mengyau. Keluarga kita bertiga akan bersatu semula tak lama lagi. Mana loket jet tu? Mana loket jet dalam bilik saya? Dibuang. Alright. Cari di seluruh bandar. Cari loket jet tu untuk saya. Selagi saya jual kalung ini, saya akan ada duit untuk merawat penyakit ibu. Abang! Adik Man ni dah panggil saya abang kata sekali dan saya akan berikan kereta sport sebahagian Mad Shopping sekarang. Presiden Lee Shu-yuan dari kumpulan Changlan baru-baru ini kehilangan loket jet. Kini menawarkan ganjaran 10 juta yuan untuk penemuannya. Berapa? 10 juta yuan. Kalau saya dapat ini, saya tak perlu risau pasal makan dan pakai seumur hidup. Hei, kau datang dari mana pengemis busuk? Keluar, pergi. Pakcik, saya datang nak gadai barang. Apa? Kau berpakaian macam pengemis. Apa yang kau boleh gadai? Rampos ke? Cepat beredar, jangan kotorkan tempat saya. Pakcik, saya sungguh datang nak gadai barang. Kalau kau tak pergi, saya akan kasar terhadapmu. Budak nakal, hala. Cepat beredar dari sini. Pakcik, tolong je. Berapa nilainya? Betul. Ini loket jet yang kumpulan Changlan tawarkan ganjaran. Tak sangka pengemis kecil ini menjumpainya. Saya sangat bernasib baik untuk jadi kaya. Pakcik, tolong periksa berapa nilai loket jet ini. Baru menjualnya untuk merawat penyakit ibu. Apa kena Ming dan Selamat Safe. Ini loket jet dia. Sekarang ia di tangan saya. Ia miliknya saya. Presiden Lee, saya jumpa loket jet yang awak cari. Saya di sini bersama saya. Wah, pasti loket jet abang saya Maman Swiss sini. Presiden Lee hari menerima maklumat bahawa loket jet awak ada di kedai pajak gadai ini. Kau pengemis kecil berani curi dari saya. Kau nak mati ke? Pakcik, saya tak mau gadai lagi. Tolong pulangkan loket jet itu kepada saya. Jangan ganggu urusan saya cari duit. Pergi jauh-jauh. Pakcik, tolong pulangkan loket jet itu kepada saya. Tolong, ia untuk rawatan ibu. Berdailah. Kau sangat degil. Kau memang nak kena pukul. Provide it. Ayah. Kumpulan Changlan, Presiden Lee. Bagaimana jumpa loket jet saya? Ya. Saya jumpa loket jet. Tak, itu loket jet saya. Enter D. Budak ini lagi. Siapa sangka dia ada takdir begini dengan abang saya? Terima kasih. Mana ya? Loket jet itu. Di sini. Tolong simpan dengan baik. Akhirnya dapat. Jam ni. Loket jet ini diberikan kepada saya oleh ibu. Awak semua orang jahat. Ada apa ni? Awak tak jumpa loket jet itu ke? Sudah, tentu saya dah jumpa. Mestilah. Budak nakal, berani curi barang depan Presiden Lee. Kau nak kena pukul ke? Hari ni aku ajarmu. Kenapa? Nak bully budak kecil? Tak. Abang, saya paling pandai memujuk budak. Biar saya uruskan. Sapaskan. Sebaik. Loket jet ini akan saya jual untuk selamatkan ibu. Saya tak akan berikannya kepada sesiapa. Cik adik, awak jumpa loket jet ini? Boleh awak pulangkan kepada Pak Cik? Tak, Pakcik. Saya memang jumpa loket jet semalam, tapi bukan yang ini. Ini loket jet yang ibu beri kepada saya. Saya pakai sejak kecil. Pakcik, saya sungguh tak menipu awak. Asyik. Kau penipu kau. Ini Jules milik saya. Macam mana ibu mau ajar kau berkelakuan? Tahu tak menipu. Ibu sakit.
Dia masih menunggu Zhao Zhao cari duit untuk merawat penyakitnya. Orang jahat, kau ayahku tapi kau tak mengakuiku. Kau tak nak selamatkan ibu dan kau nak curi barang saya pula. Cukup. Kau secara banyak sangat. Bukankah kau datang hanya untuk duit? Tak. Lepas kesuai. Adik-adik, tak tersalah teman baru semua invest Kim Bos belum ini, tapi duit ini lebih dari cukup untuk kau bawa balik. Ambillah. Orang jahat. Ayah jahat. Zhao Zhao tak menipu awak. Awak orang jahat. Jump. Ayah, tak pakcik. Tolong pulangkan loket jet itu kepada saya. Ibu sakit. Dia perlukan 500,000 yuan. Tanpa duit, ibu akan mati. Pakcik, tolong. Pakcik, tolong. Pengemis kecil, kau masih nak melekat dengan Presiden Lee? Kau dah tak sabar nak mati ke? Atau habis je? Presiden Lee keluar dari sini sekarang. Cepat, pergi. Jump. Ayah, loket jet itu adalah tanda cinta yang ayah berikan kepada ibu. Ayah dah lupa ke? Apa? Lupakan saja. Saya pasti tersalah dengar. Sudah. Ayah! Budak ini memang nampak macam sepupu saya waktu kecil dulu. Gadis kecil dan nak gelap tak lama lagi. Ambil wang ti ini dan baliklah awal. Kalau atik imak ni akan risau pasal kamu. Jadi budak baik ya. In rambutnya email untuk pengenalan dan periksa sama ada dia anak saudara saya. Saya percaya mata budak tak menipu. Baik. Mak, hari ini Zhao Zhao dapat banyak duit lagi. Zhao Zhao pasti akan selamatkan Mak. Mak, bila Mak nak bangun, Zhao Zhao rindu Mak sangat. Bila Mak dah sihat, Zhao Zhao akan jaga Mak baik-baik dan jadi anak yang baik. Zhao Zhao si. Mak, pakcik doktor, tolong selamatkan Mak saya cepat. Kita akan kert. Presiden Lee, awak tak apa-apa. Baik, tak apa-apa. Yang kalau gue ada buat hal, kita akan disatukan sama lepas ini. Tunggu saya. Apa yang berlaku? Ini loket jet Mengyao. Mata dan cinta unik kedua. Kisah trokin yang kedua nama keluar dari iwak saya. Ini loket jet yang saya berikan kepada Mengyao. Pada semasa nak dia boleh ada di sini. Mungkin ke? Loket jet ini diberikan kepada saya oleh Mak. Terus Mengyao dan lagu 3 start. Gengkan kereta. Pusing balik segera. Tak, pergi ke hospital terdekat. Cepat. Mak, bangunlah Mak. Mengyao. Ibu, bangun. Ibu, bangun. Ibu, cepat bangun. Ibu. Presiden Lee. Pakcik doktor, selamatkan yang ibu itu saya. rambutnya sudah putih semua. Dia bukan puan. Ya, betul. Litosis saudara lebih tebal. Iwak memang sudah tidik. Tolonglah Pakcik doktor, cepat selamatkan ibu saya. Budak kecil kecederaan kepala ibumu terlalu serius. Kami benar-benar tak boleh buat apa-apa. Awak patut balik cepat. Pakcik doktor, tolong selamatkan ibu saya. Zhao Zhao ada duit, tolonglah. Pakcik, tolong. Pakcik, tolong. Budak kecil, kami benar-benar tak boleh bantu. Awak patut balik cepat.
Pakcik Doktor. Cepat berambus. Jangan mati di hospital nanti. Awak tipu. Ibu saya takkan mati. Dia kata dia akan tengok Zhao Zhao membesar. Budak nakal, berani tampar orang. Cepat berambus. Ibu. Ibu, bangun. Zhao Zhao tak boleh hidup tanpa awak. Ibu, bangun. Saya tak pukul dia. Dia jatuh sendiri. Ibu, tolonglah jangan pergi. Ibu, siapa akan selamatkan ibu saya? Selamatkan ibu saya. Siapa akan selamatkan ibu saya? Datang selamatkan ibu saya. Ibu. Ibu. Ibu, bangun ibu. Ya Allah. Mak. Tuan Muda, panggilan mendesak dari Puan Besar. Mak. Ada apa? Xiu Yuan, anak itu dah ditemui. Cucu kesayangan kita dah ditemui. Jangan tanya banyak soalan. Mungkin kita juga boleh dapat berita tentang Xu Mengyao. Tak boleh nak terangkan dengan jelas di telefon. Cepat balik sekarang juga. Tentang Mengyao. Mak. 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 Kesiannya. Ya, kalau dia tak bangun segera, dia mungkin mati kesejukan. Mak. Zhao Zhao. Mak, dia dah sampai. Zhao Zhao dah sampai. Dia dah sedar. Mak. Makcik, macam mana keadaan mak saya? Anakku Faisal Mak Yau tiba Nancy baik kerana masih terhidup hari ini, tapi dia mengalami pendarahan otak yang teruk. Saya takut dia mungkin takkan bangun lagi. Hospital kami tak boleh merawatnya. Sebaiknya awak pergi ke Hospital Persendirian Changlan atau Hospital Persendirian Keluarga Lee. Kisah del Stisnai Santus Fizaluas Tuan Lee dahulu kita yumukan doktor-doktor persendirian terbaik di negara ini. Mungkin bila kau boleh selamatkan Mak Yok. Terima kasih makcik. Mak, bertahanlah sedikit lagi. Zhao Zhao akan bawa awak ke Hospital Changlan sekarang juga. Xiu Yuan. Apa sebenarnya hal pasal Mengyao ni? Dalam keadaan macam ni, kau masih buat tak tahu sedangkan kau tahu yang sebenar. Xiu Yuan, kau ada anak di luar. Kenapa tak balik beritahu kami? Mak, ayah. Saya cakap dah. Saya tak mungkin ada anak. Mustahil. Macam mana mustahil? Kalau keadaan macam ni, bos fikir laporan ni di tangan saya ni palsu. Ini baca adat pada benar berlihat. Budak perempuan itu yang datang ke syarikat cari kamu dan ambil loket Jed kamu. Sebagai ayah kandungnya, kau langsung tak kenal dia. Ayah. Tak betul ni. Secara logiknya, Xu Mengyao dah meninggal 7 tahun. Mungkinkah... Mak, bangunlah. Pakcik Doktor, tolong selamatkan mak saya. Mak. Itu Mengyao. Dia Mengyao. Buat apa tercegat lagi? Sama ada Xu Mengyao atau anak itu keluarga Lee, kita dah gagal kepada mereka selama 7 tahun. Cepat bawa ibu dan anak itu balik. Keluarkan notis atas nama syarikat Changlan, kawal seluruh bandar terutamanya hospital-hospital utama. Tambahkan untuk entry. Lepas cerafas saya gali sampai 3 kaki dalam tanah, kita mesti cari Mengyao dan anak perempuan saya. Mengyao, awak mesti tabah tahu. Puan dan Cik Puan Muda, cepatlah pulang. Tuan Lee merindui awak. Puan dan Cik Puan Muda, baliklah segera. Tuan Lee mahu jumpa awak. Semua orang ingat
Ya, kami ingat. Hello, sesiapa yang ternampak puan kami atau puan muda kami, sila hubungi kami. Keluarga Lee akan tawarkan ganjaran yang lumayan. Ada nampak mereka? Tak nampak. Saya pun tak nampak. Hello, sesiapa yang ternampak puan kami atau puan muda kami, sila hubungi kami. Keluarga Lee yang terkaya di Hai Cheng menawarkan ganjaran 100 bilion. Sesiapa yang boleh berikan maklumat tentang isteri dan anak perempuan Tuan Lee, sila hubungi kumpulan Changlan. Asalkan anda berikan petunjuk yang sah, keluarga Lee akan tawarkan ganjaran 1 juta yuan. Mengarutnya, dia cari isteri dan anaknya. Mak, saya anak perempuan keluarga Su dan saya cuba memikatnya. Tapi Abang Xu Yuan tetap enggan berkahwin dengan saya. Apa patut saya buat? Min Mak baru tahu baru-baru ini budak Li Xiu Yuan itu sentiasa menyimpan cinta pertamanya di hatinya. Macam mana boleh jadi? Demi Abang Xu Yuan, saya sanggup gugurkan anak bekas teman lelaki saya. Macam mana kalau Mak carikan jejaka tampan dan berbakat lain untuk kamu? Baiklah Mak, jangan risau. Orang-orang teruk itu tak boleh banding dengan Presiden Kumpulan Changlan. Saya pasti akan cari jalan untuk pastikan Abang Xu Yuan kahwin dengan saya. Keluarga Lee hanya ada seorang pewaris tunggal selama 9 generasi dan sukar untuk meneruskan zuriat. Asalkan saya buktikan saya boleh meneruskan keturunan keluarga Lee. Saya tak percaya Abang Xu Yuan berani tolak. Mak, tunggu Zhao Zhao di sini. Zhao Zhao nak pergi mendaftar. Sekejap lagi Zhao Zhao balik. Pengemis kecil, kau buta ke? Kau buta ke? Maaf makcik, Zhao Zhao betul-betul tak sengaja melanggar makcik. Tadi makcik berjalan laju sangat sampai tak nampak saya. Makcik, panggil makcik siapa? Saya dah tua sangat ke? Maaf kak, Zhao Zhao betul-betul tak sengaja melanggar kak. Baju saya, pengemis kecil, baju ini rekaan khas yang mahal. Hanya ada satu di seluruh negara dan kamu dah rosakkannya hari ini. Ganti rugi. Kak, bukan Zhao Zhao. Saya betul-betul tak sentuh pun. Berani kau menjawab cakap saya? Percaya tak saya tampar kau sampai mati? Tak kak, jangan marah. Zhao Zhao boleh tolong kak bersihkan. Buang masa. Panggil orang dewasa kamu datang sini. Ibu kamu dah mati ke? Atau kamu tak nak ganti rugi dan hanya berpura mati di sini? Kau bohong. Ibu saya tak sihat hari ini dan tertidur. Jangan cakap buruk pasal ibu saya. Saya tak peduli. Kamu kena ganti rugi baju saya hari ini. Menangis? Nak menangis pasal apa? Saya sedang tidak baik hati hari ini dan kebetulan kamu ada di sini untuk saya lepaskan geram. Bukan Zhao Zhao yang buat. Sap. Zhao. Jangan. Kurang ajar. Jangan dan tak bully Zhao Zhao. Ibu. Jangan bully Zhao Zhao. Ibu kau yang cacat. Aku beri kau muka sangat ke? Ibu tak apa-apa ke? Ibu okey ke? Ibu. Zhao Zhao. Bye-bye. Sayang. Mari sini peluk ibu. Zhao Zhao, mari sini peluk. Ibu, Zhao Zhao ada di sini. Zhao Zhao akan sentiasa bersama ibu. Ibu. Lawan raksasa. Raksasa berambut putih. Pergi, jangan bully ibu saya. Zhao Zhao. Ibu jangan takut. Zhao Zhao akan lindungi ibu. Ibu tak apa-apa kan ibu? Zhao Zhao, anakku. Ibu tak apa-apa ke? Ibu rasa tak sihat ke? Ini salah ibu. Sayang,
kamu sudah melalui waktu yang sukar. Ibu minta maaf. Ibu dah baik sekarang. Ibu pegawai singit sangat panjang. Dalam mimpi itu, bayi ibu sentiasa melindungi ibu. Ibu! Pengemis kecil, ibu cacat. Nampaknya tepukan saya menyembuhkan penyakit kamu. Kalau ada apa nak cakap, mari hadap saya. Jangan sakiti anak saya. Hadap saya? Bukan sebab saya tak marah. Maknanya saya boleh dipijak. Ibu! Jangan bully ibu saya! Dah habis cerita tentang Meng Yao dan anak itu. Abang, dengar kata kakak ipar sudah keluar hospital semalam. Dia sepatutnya ke Hospital Persendirian Changlan, keluarga Lee kita. Tandai dia orang membaca dengar. Pastikan Cik Puan muda keluarga Lee dijaga baik sebelum saya tiba. Baik. Meng Yao, jangan komplain. Pengemis kecil, berani kau tolak aku? Langsung tak ada maruah ke? Cik Su. Kau begat. Kau buta ke? Tak nampak ke baju saya dah kotor? Cik Su, jelas-jelas Puan yang melanggar budak ini. Macam mana Puan boleh bully dia? Kau siapa? Jururawat pelatih hina berani cakap dengan saya macam tu. Cik Su, Puan memang tak bertolak ansur. Kenapa saya perlu bertolak ansur dengan Iwak? Berani kau tampar orang? Melampau betul. Kenapa? Sebab saya tunang kepada Lee Xiu Yuan, Presiden Kumpulan Changlan Wak. Tak pernah dengar Tuan Lee ada tunang garang macam ini. Keluarga Lee adalah keluarga terkaya di Haicheng. Tak hairanlah dia sombong. Menyinggung Cik Puan muda keluarga Lee, budak perempuan ini dan ibunya pasti akan merana. Kalau tahu nak hidup, diam semua. Kalau tak, dia akan jadi nasib kamu. Hei, kamu berdua. Baju ini kosnya berjuta untuk ditempah khas. Kamu dah kotorkannya hari ini. Jadi kamu kena ganti rugi sepenuhnya. Tapi Kak, Zhao tak ada duit. Jangan pura-pura kesian di sini. Tak ada duit, aku koyakkan kulit kau hidup-hidup. Jangan sentuh anak saya. Jangan bully anak saya. Jangan aniaya anak saya. Zhao, lari, cepat lari. Kemana lagi awak mahu lari? Ibu! Kakak, ibu saya sakit tenat. Hanya hospital ini dapat menyelamatkannya. Tolong benarkan kami pergi. Tak masuk akal. Seluruh Haicheng adalah wilayah keluarga Lee. Awak sudah buat saya marah dan awak masih mahu berubat di sini? Siapa yang buat onar di Hospital Sanglan? Pengarah sudah sampai. Nampaknya gadis kecil ini akhirnya terselamat. Pengarah, anda mesti bela gadis kecil ini. Cik muda keluarga Lee ini memang terlalu menindas orang. Kalau begitu, ini pasti Cik muda keluarga Lee. Cik muda. Iwak tahu tempat Iwak, tapi awak datang tepat pada masanya. Dua pengemis ini baru saja menyinggung perasaan saya. Catat nama mereka. Jangan biarkan mereka berubat di sini mulai sekarang. Cik muda keluarga Su ini terlalu angkuh. Dia menindas ibu dan anak ini yang tiada siapa untuk diandalkan, dan sekarang dia malah enggan membenarkan mereka berubat. Pak Cik Pengarah, Zhao tidak melakukan apa-apa yang salah. Zhao, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu akan melindungi awak. Tuan Lee memberi arahan, utamakan Cik muda dalam segala hal. Seseorang halau mereka keluar, larang mereka dari hospital ini selama-lamanya. Zhao? Dia akan sentuh anak saya. Pak Cik Pengarah, tolong jangan halau kami. Saya datang untuk membawa ibu saya berubat. Pak Cik Pengarah, tolong jangan tarik kami. Saya datang untuk membawa ibu saya berubat. Zhao. Cik Pengarah. Selingkuh sekejap. Budak nakal. Kau kata kau tak ada duit? Apa ni, berharga puluhan ribu yuan. Saya ambil sajalah buat sementara waktu. Kak, jangan. Ini wang untuk menyelamatkan nyawa ibu saya. Dia perlu pembedahan. Sila pulangkan kepada saya. Sakit apa? Untuk ibu awak si cacat tak berguna ini. Kenapa bazirkan duit ni? Kak, tolong. Kalau awak pulangkan duit tu kepada saya
saya akan kutip tin untuk ganti rugi baju awak. Saya janji akan bayar balik. Lepaskan. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor awak. Duit sikit ni pun bukan cukup nak beli satu butang saya. Saya rasa masih tak cukup lagi. Tunggu apa lagi? Cepat buang diorang keluar. Orang jahat. Ayah saya takkan kahwin dengan awak. Budak pengemis, merepek apa awak ni? Zhao Zhao. Jangan sakiti ibu saya. Pakcik dan makcik, tolong selamatkan ibu saya. Tiada siapa di Bandar Seri berani cari pasal dengan saya. Di kehidupan seterusnya, belajarlah nampak dengan jelas bersama ibu awak yang malang. Apa? Ayah. Xiu Yuan. Berani awak dia sendiri, kalau dia akan buat awak bayar dengan nyoyut. Ibu, ayah datang nak selamatkan kita. Xiu Yuan, betul ke awak? Pinjau. Bang Yao, sudi tak jadi teman wanita saya? Bang Yao, Iwasan mahap wanita bikin sajib saya melayan awak dengan baik selamanya. Xiu Yuan, dah sampai masanya makan? Bang Yao, bas bertitip taito, hidup kita akan jadi semakin baik. Cuba rasa, hari ini semua hidangan kegemaran awak. Besok kabar ni semua tahu saat yang terbaik di dunia. Xiu Yuan, selogin saya buat mewah. Saya tak takut kesusahan. Bang Yao, baik sampai isu akan menjaga Big dan anak kita dengan baik. I don't. Bang Yao, obat pada Big. Xiu Yuan, mereka dah sembuhkan awak. Itu power sekali. Hebat dia ditext pada dia. Semua salah saya, semua salah saya. Asin pisir dan hebat membatin mom. Bang Yao, berterima kasih. Terima kasih kerana masih hidup. Bodoh. Ayah, jangan menangis. Bang Yao, dia anak kita Zhao Zhao. Ya, Zhao Zhao, panggil dia ayah. Ayah! Abang Xiu Yuan, siapa perempuan jalang ini? Siapa awak panggil jalang? Abang Xiu Yuan. Tidak ada tuan Wiki, siapa awak panggil jalang? Saya yang jalang. Buat children berada dan sebuah ini siapa yang buat? Ini semua... Encik Lee, Cik Su suruh kami buat semua ini. Kami telah ditipu olehnya. Oh, selamat lagi. Semua salah saya, Encik Lee. Dia suruh Iwa buat dan Iwa berani budi. Encik Lee, saya tahu saya salah. Sila maafkan saya kali ini. Saya pasti akan melayan Puan dan Miss Buddha dengan baik. Saya takkan berani buat lagi. Saya merebus pergi dan kurung semua hidup. Baik. Abang Xiu Yuan, saya tunang awak. Macam mana awak boleh memihak orang luar? Beritahu saya, tetap orang yang baik dengan awak.
Zat sudah berjanji, dalam hidup saya hanya boleh ada Meng Yao. Abang Xu Yuan, awak sanggup pukul saya dengan kejam demi perempuan lain. Awak sudah lupa kita ada pertunangan? Jangan perasan, saya tak pernah kata akan kahwin dengan awak. What? Meng Yao, apa tu tidak? Ayah, sekarang ibu dan saya dah selamat ke? Ya, ada sebatas tahun. Ayah tak akan biarkan sesiapa bully awak lagi. Terima kasih, Ayah. Zhao Zhao akhirnya ada ayah. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Cepat, panggil doktor. Buddha memberkati. Buddha memberkati. Biarlah menantu perempuan dan cucu kesayangan saya pulang dengan selamat. Tuan namanya Puan. Puas ini perkembangannya. Anda sudah jumpa mereka? Sudah jumpa. Bagus sekali. Cepat. Saya mahu menjemput mereka sendiri. Tetapi Tuan... Tetapi apa? Menurut berita, Miss Muda dan Miss Muda telah dipukul. Mereka kini dimasukkan ke hospital dan keadaan mereka sangat serius. Apa beraninya seseorang mencederakan ahli keluarga Lee? Tidak, saya mesti pergi lihat sendiri. Siapa orang buta yang berani mencabar kita? Jom. Tuan tua. Apa situasi? Miss Muda terlalu penat hari ini. Cuba untuk mencari wang untuk menyelamatkan Miss Muda. Dia hanya perlukan banyak rehat untuk pulih. Tetapi Miss Muda... Cakap? Hadi dog spy. Miss Muda pasti pernah kemalangan kereta sebelum ini. Pendarahan otaknya langsung tidak menunjukkan peningkatan. Jika kita tidak melakukan pembedahan secepat mungkin, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Apa lagi yang awak tunggu? Cepat aturkan pembedahan untuk kakak ipar saya. Tetapi Encik Lee, Miss Muda terlalu lemah sekarang. Walaupun kita paksa pembedahan, kadar oksigen kurang dari 10%. Macam ini mana ada soal ini saat dapat sebaik dalam bidang ini. Tapi di setiap bidang Sherlock. Ya, ada ubat istimewa yang mujarab untuk menyingkirkan hematoma. Tetapi ia sangat jarang ditemui di sini. Hanya ada 2 dos di seluruh dunia. Saya khawatir... Tapi dengan sebab lebih betul setelah ada harapan. Saya selalu aktifkan rangkaian dan perhubungan global kelautan. Share ubat ini secepat mungkin tanpa mengira kos. Baik. Meng Yao, jangan minta abu. Saya pasti dia akan menyembuhkan awak. Meng Yao, apa yang jadi law base di lain berdaun tahun ini? Hangi kamu menjumpainya. Ini ada 2 dos ubat istimewa ini di dunia. Salah satunya akan berada di lelongan Haicheng lusa malam. Cepat pergi. Menekannya dengan apa cara sekalipun. Zhao Zhao. Ayah, adakah saya bermimpi? Okey. Ini betul-betul ayah. Zhao Zhao tidak bermimpi. Ayah, apa ini? Oh, ini hadiah yang ayah belikan untuk awak. Awak suka. Terima kasih, ayah. Zhao Zhao sangat suka. Mak, apa yang berlaku pada mak? Ayah, bila mak kakak bangun? Semua salah Zhao Zhao. Zhao Zhao tak lindungi mak dengan baik. Bukan salah awak. Zhao Zhao sudah buat yang terbaik. Ini salah ayah. Ayah tak jumpa kamu semua lebih awal. Semua salah ayah. Tak apa. Mak kata mengakui kesilapan dan memperbaikinya menjadikan anak yang baik. Ayah dan saya akan jaga mak dengan baik mulai sekarang. Terima kasih Zhao Zhao. Zhao Zhao, dia dibuat awak dan mak tinggal selama bertahun-tahun ini. Berkau bawa dari cari ayah. Sebab mama cakap ada orang jahat cari kami, jadi mama tak benarkan saya cari papa. Tapi tak lama kemudian, mama sakit dan lupa segala-galanya. Orang jahat?
Zhao, which name ada semua di orang balik. Jauh-jauh tak tahu siapa mereka, tapi Mama cakap orang jahat tu akan mencederakan kami. Mereka juga ugut, Mama guna Papa. Jadi Mama tak pernah benarkan Zhao cari Papa. Meng Yao, buat ya was wadan syukan itu dengan kejam sebab ada orang paksa. Wah, ada kue buat tiada pilihan lain melainkan pergi. Papa, Zhao sangat takut Papa akan tinggalkan kami lagi ke? Tidak, Papa tidak akan tinggalkan Mama dan Zhao selangkah pun mulai sekarang. Pengetan Bonsai Barbecue. Zhao, awak sudah rehatlah dulu. Ayah ada urusan nak diselesaikan. Ayah akan segera kembali. Baik, Zhao akan jaga Mak dengan baik. Sesuatu terjadi pada Tuan Tua. Apa yang salah? Tuan Tua dengar kakak ipar dan Zhao dipukul. Dia terlalu marah sehingga penyakit jantungnya kambuh dan dia dimasukkan ke hospital. Bang, patutkah kita pergi menjenguknya? Pergi tengok. Puan, kesihatan Tuan Tua tidak tahan lagi dengan kemarahan yang kerap. Kemarahan melampau tidak baik untuk jantungnya. Kenapa ayah kamu berdua di sini? Adakah awak jumpa cucu kesayangan saya? Xiu Yuan, adakah awak jumpa Meng Yao dan Zhao? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Xiu Yuan, adakah awak jumpa Meng Yao dan Zhao? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kerana Mak kata ada orang jahat cari kita. Jadi dia tak benarkan saya cari awak. Assalamualaikum, mereka belum ditemui lagi. Masih belum ditemui. Macam mana awak jadi ayah? Awak nak buat tulang tua ini mati kerana marah ke? Makcik, abang sudah hantar orang cari mereka. Awak tak perlu risau sangat. Macam mana kita tak risau? Bila teringat cucu kesayangan saya dibuli di luar, saya tak dapat menahan amarah. Tuan Tua. Tunggu apa lagi? Cepat cari dia. Bawa balik cucu kesayangan saya. Bang, kenapa abang tak bagi tahu Tuan Tua yang kakak ipar dan Zhao sudah ditemui? Zhao berkata saya Yowen, sebaris menurut saya tak kembali ke kerja bertahun-tahun ini adalah kerana ada orang mencampuri urusan. Tahu tak, ayah tidak pernah bersetuju saya bersama Meng Yao. Saya sesyok. Ia kata Tuan Tua tak mahu kakak ipar dan Zhao kembali ke keluarga Li. Pendek paket. Jangan beritahu dia sehingga saya selalu tersesat. Semua boleh tunggu dia sehingga saya bawa balik ubat istimewa itu. Ya, bagus. Sana kita awal saya berkeran biar awak. Saya sudah kehilangan Meng Yao sekali. Saya tetap kena boleh bertolak ansur kehilangan dia kali kedua. Mak, hari ini saya akan ceritakan kisah kuda kecil melintasi sungai. Pada suatu masa dahulu, seekor kuda kecil tinggal di hutan yang indah. Tetapi ini kali pertama ia meninggalkan rumah. Mak, bau ini harumnya bunga-bunga. Ini sungguh keterlaluan. Sudah 2 hari dan si celaka itu masih tidak dapat mencari seorang wanita dan anak. Janganlah marah-marah lagi. Macam mana aku tak marah? Badan tua ini hampir meletup kerana amarah disebabkan dia. Apa gunanya marah? Xiu Yuan sudah mencari bertahun-tahun. Bukankah dia sedang tergesa-gesa? Jika bukan kerana awak, si tua degil ini, yang berkeras menguji mereka dahulu, bagaimana keluarga mereka bertiga boleh terpisah? Ya, saya sudah menyesalinya apabila Xiu Yuan menemui ibu dan anak perempuannya. Ayah pasti akan menebusnya dengan sewajarnya. Payah monyet Ishdao tahu di mana cucu perempuan kesayangan saya sekarang. Hei, lihat, itu bukan... Tengok, itu bukan... Puan tua, tengok.
budak perempuan kecil itu mungkinkah cucu kesayangan kita? Wak pasti tersalah tengok. Jika Zhao Zhao ada di hospital kita, kami dah lama menemuinya. Tetapi budak perempuan kecil itu memang kelihatan seperti Zhao Zhao kita. Tuan, saya rasa awak terlalu serandu dia cucu awak sampai berkhayal. Perkara paling penting untuk awak sekarang ialah jaga kesihatan awak baik-baik dan tunggu cucu awak pulang untuk perjumpaan semula. Semua kezelah. Tuan Pengarah, bila ibu saya akan sihat? Zhao Zhao, selagi isu saluran darah di otak ibu awak tak diselesaikan, dia akan terus tidak sedarkan diri. Semasa ibu awak pulih, awak kena jadi sedikit matang. Awak mesti jangan biarkan dia terstimulasi lagi, ya? Baik, Zhao Zhao faham. Awak siapa? Kenapa awak ada di wad ibu saya? Zhao Zhao, Zhao Zhao, lari. Ibu! Berhentilah ayah, jangan pukul dia lagi. Jika awak terus pukul dia begini, dia akan terbunuh. Au berdeform ni sinusfen perlu dibubosin and murempai dan terkeluarga Shu. Saya dah kau biarkan awak terlepas begitu sahaja. Shu Mengyao, ini adalah masyarakat yang ditadbir oleh undang-undang. Semuanya mesti berdasarkan bukti. Ibu bapa awak meninggal dalam kemalangan kereta. Kami tak buat apa-apa salah. Ya, dan bersebab dia kiri usulan. Sekarang ayah awak dah mati. Kumpulan Shu adalah milik kami. Anak saudari yang dikasihi, saya nasihatkan awak supaya jadi waras dan patuh. Awak takkan mahu apa-apa terjadi pada teman lelaki awak yang bernama Li itu, kan? Lari. Kau bangsat kecil, kau fikir kau boleh lari? Akhirnya aku tangkap kamu berdua. Jika kami tak nampak gambar awak pada risalah itu, kami takkan pernah tahu bahawa awak dan ibu awak sebenarnya terselamat dari kemalangan kereta dulu. Jangan buli ibu saya. Jika tidak, ayah saya takkan lepaskan awak. Harta karun terakhir yang dilelong ialah ubat khas yang baru dibangunkan dari Institut Penyelidikan di negara M. Hanya ada 2 botol di dunia, dan ini salah satunya. Harga permulaan, 10 juta yuan. Ubat khas ini menghilangkan keperluan untuk pembedahan otak. Walaupun dalam kes pendarahan otak, saya tawar 50 juta yuan. 70 juta yuan. 80 juta yuan. Tadi ini kan ubat ini. Dian Tiandeng, adakah Encik Li akan pergi ke Dian Tiandeng? Keluarga Li adalah yang terkaya di Haicheng. Jika Encik Li melakukan Dian Tiandeng, siapa yang betul yang tiba boleh bersaing dengannya? Tupaklah selalu pakalah. Tahniah, Encik Li. Shu Mengyao, apa sebenarnya hubungan awak dengan keluarga Li yang paling kaya? Beraninya kau tinggal di tempat macam ni? Hospital ni adalah hak milik pribadi keluarga Li. Ramai orang tak boleh masuk, walaupun dengan banyak duit. Kau sebenarnya ada banyak barang kemas dan aksesori. Sayang, nanti saya tahan mereka. Awak lari cepat. Zhao Zhao tak boleh lari. Zhao Zhao kena tinggal dan lindungi ibu. Sayang, jadi baik ya. Cepat-cepat cari ayah. Baru kita boleh tangkap orang jahat. Zhao Zhao pasti akan bawa ayah ke sini untuk selamatkan ibu. Baiklah, Miao Hua. Jangan lupa benda penting. Apa yang kau takutkan? Si bangsat ni ada di sini. Dia tak ada pilihan selain serahkan kunci itu. Zhao Zhao, lari. Saya mesti cepat cari ayah dan balik selamatkan ibu. Ibu ya takkan terpuk. Lepaskan saya. Nasib baik saya kunci awal-awal. Kalau tidak, kamu betul-betul sudah lari. Hang tap dia. Celaka dah. Kamu fikir dia semua lewat lari.
cepat bangun. Ibu jangan takutkan Zhao Zhao. Ibu. Ayah, adakah ayah benar-benar membunuhnya? Dia menyembunyikan bukti bagaimana kami berurusan dengan ibu bapanya di peti keselamatan bank dahulu. Hanya dia yang tahu di mana kunci itu. Cuba teka, Xu Mengyao sudah bodoh bertahun-tahun lamanya. Dia mungkin sudah memberitahu si celaka itu tentang kunci maklumat sepenting itu. Cepat bangun. Jangan takutkan Zhao Zhao, ibu. Zhao Zhao, makcik sedang mencari kunci. Kamu tahu di mana ia disembunyikan? Makcik, Zhao Zhao benar-benar tidak tahu kunci apa yang makcik cari. Makcik, tolong jangan sakiti ibu. Makcik mencari kunci emas yang panjang yang boleh membuka peti keselamatan. Benda sepenting itu, kamu pasti tahu di mana ia, kan? Makcik, Zhao Zhao benar-benar tidak tahu kunci apa yang makcik cari. Tolong jangan sakiti ibu saya. Kamu masih berbohong. Kunci sepenting itu, kepada siapa lagi Xu Mengyao akan berikannya selain kamu? Zhao Zhao beritahu Pakcik. Pakcik akan mencari doktor terbaik untuk ibu kamu. Jika kamu sengaja menyembunyikannya dan tidak memberitahu, jangan salahkan Pakcik jika Pakcik bersikap kejam terhadap ibu kamu. Jangan sakiti ibu saya. Saudara. Saudara, kenapa iwak ni? Kita idea pada aku rasa tak sedap hati, tak dapat jawab. Zhao Zhao dan Meng Yao wajib menunggu kita di hospital. Ibu. Makcik, tolong lepaskan ibu saya. Zhao Zhao memang tak tahu kunci apa yang makcik cari. Kurang ajar kau memang nak berlawan dengan kami ke? Kau ingat dengan menyembunyikannya boleh ugut kami ke? Itu barang ibu saya. Korang orang jahat tak boleh curi. Bagus, kurang ajar kau. Jadi kau memang tahu dekat mana? Aku beritahu kau, kau kena cakap hari ini. Sama ada kau nak atau tak. Saya takkan cakap. Saya takkan cakap. Saya takkan cakap. Cakaplah. Saya takkan cakap. Tak nak cakap, pergi mampuslah. Zhao Zhao. Ibu, bangun ibu. Jangan takutkan Zhao Zhao, ibu. Celaka? Awak nak bercakap ataupun tidak? Saya beri amaran kepada awak. Jika awak tak serahkan kunci segera, awak dan ibu awak takkan pernah melihat matahari esok. Awak yang takutkan ibu saya. Awak semua orang jahat. Awak tolak tawaran baik. Jadi, awak terpaksa hadapi akibatnya. Kenapa awak menangis? Walaupun saya tak pukul ibu awak sampai mati, dia takkan hidup lama lagi. Pembohong. Ibu saya takkan mati. Ibu saya takkan pernah mati. Awak berat amaran kepada awak. Jika awak tak serahkan kunci segera, saya akan bunuh awak dan ibu awak bersama-sama. Ayah. Bersedia tentu kepada siap. Ini barang ibu saya. Saya takkan berikan kepada awak. Celaka saya. Ayah, adakah budak ini sudah mati? Apapun, kita dah dapat kuncinya. Mari kita selesaikan mereka berdua sekaligus. Bitfont. Berdoa diri. Siapa awak? Siapa benarkan awak masuk? Awak. Turunkan brake. Lepaskan dan saya. Lepaskan saya. Adakah awak tahu siapa saya? Saya Presiden Kumpulan Su. Bersikap waras dan lepaskan saya segera. Presiden Kumpulan Su, ya? Ayah. Bawa dia pergi. Meng Yao. Zhao Zhao.
Spot. Wait, selamatkan Rick. Ya. Saya tertanya-tanya sama ada Xu Yuan sudah menjumpai kanak-kanak itu. Tuan. Kenapa awak terburu-buru sangat? Ada hong cucu kesayangan saya sudah dijumpa. Tuan, dia telah dijumpai, tetapi sesuatu yang buruk telah berlaku kepada puan muda dan gadis muda. Apa? Bagaimana keadaannya? Tuan Li, gadis muda itu baik-baik sahaja. Tetapi puan muda... Cepat beritahu. Jangan berdalih lagi. Awak membuat saya mati keresahan. Dia sudah lemah dan kini dia mengalami kejutan yang begitu besar. Dia hanya bertahan dengan seutas benang. Apa? Tuan? Ada hari ada cara lain. Pada tahap ini, tiada apa yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkannya. Bagaimana benda ini boleh terjadi? Ngomong-ngomong, ini adalah ubat istimewa yang abang saya beli khas di lelongan. Asbakara. Dengan izin, adakah kakak ipar saya selamat? Ini ubat istimewa. Tuan Li, awak benar-benar menjumpainya. Jangan risau, Tuan Li. Dengan ubat ini, saya pasti akan menyelamatkan puan muda untuk awak. Spot. Mengyao selamat. Bahan mandiadani. Hematoma telah surut, tetapi puan muda masih memerlukan tempoh rehat untuk pulih. Dia tidak boleh dirangsang lagi. Syukurlah atas berkat leluhur keluarga Li. Ya, ia benar-benar satu keberuntungan yang besar. Segera hantarkan 20 orang untuk memberikan perlindungan peribadi. Tiada siapa dibenarkan mengganggu mereka lagi. Baik, Tuan. Kita berikan penjelasan kepada Meng Yao dan Zhao Zhao tentang apa yang berlaku malam ini. Berberant. Pengen risau. Saya seperti break di Maria Jenaya Rex dengan diarrhea. Lepaskan saya. Apa yang awak buat? Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kalian sekumpulan penjahat. Adakah isau tahu si persen? Saya Presiden Kumpulan Shu. Saya nasihatkan awak untuk bersikap waras dan lepaskan kami. Kumpulan Shu bukan untuk dipermainkan. Oh, gitu. Basis waras lain tadi berentap. Kenapa? Apa yang keluarga Shu kami lakukan sehingga menyinggung awak? Saya ingat sekarang. Jadi awak rupanya. Awaklah si celaka malang yang pernah menjadi kekasih Shu Mengyao dahulu. Tidak. Kenapa awak di sini? Jadi awak rupanya sampah. Apa? Awak datang ke sini untuk membalas dendam Shu Mengyao? Kurang ajar. Ini ialah Tuan Li Shu Yuan, Presiden Kumpulan Changlan kami. Kumpulan Changlan? Tuan Li? Tuan Li, ini semua salah kami. Saya bersumpah, kami akan menjauhkan diri daripada Shu Mengyao mulai sekarang. Awak sungguh murah hati.
Tuan Lee, Xu Mengyao adalah anak perempuan sulung keluarga Xu kami. Kita ini keluarga. Tuan Lee, ini semua salah faham. Hanya salah faham. Ya, salah faham. Oh, dekat. Ayah. Bagaimana buat yang ini langsung buat sudah lup? Ayah. Tuan Lee, ini semua salah kami. Kami tak sepatutnya bertindak terhadap Xu Mengyao. Kami tak sepatutnya menghalau Xu Mengyao dari rumah. Ini semua salah saya. Saya orang jahat. Saya orang jahat. Ampunkan kami, Tuan Lee. Tuan Lee, saya merayu selamatkan nyawa kami. Kami takkan berani lagi. Tuan Lee, saya merayu lepaskan kami. Tolonglah. Dia bersedia tak sedar juga salah yuk. Mesti sedar awak kompromiti. Awak dah menebrik dan urus. Jangan. Tuan Lee. Jangan. Jangan di Tuan Lee. Tuan Lee. Jangan. Namun satu day out saya Mengyao dan atai kiapai en saya muntah dunia. Abang Lee, bolehkah kakak kita dan pun bersetuju tentang proyek minda antara keluarga Lee dan Su? Mengapa Xu Yuan tiba-tiba ada anak? Pak Cik Lee, Xu Mengyao hanyalah seorang perempuan kampung. Bagaimana dia boleh layak untuk Abang Xu Yuan? Lagipun saya juga boleh meneruskan zuriat keluarga Lee. Lihat, laporan perubatan menyatakan saya ditakdirkan untuk mempunyai ramai anak dan keberkatan. Mungkin saya boleh melahirkan anak kembar untuk Abang Xu Yuan. Saya sudah ada menantu perempuan. Kenapa awak cakap benda ini? Lagipun, jika tiada kemalangan 7 tahun lalu, Mengyao dan Xu Yuan pasti sudah berkahwin lama dahulu. Berkena-mengena dengan awak. Bagaimana ini boleh jadi? Abang Lee Min En ialah anak yang Abang Lee tengok membesar. Dia dan Xu Yuan memang makin pasangan yang sepadan. Syaidaku begitu. Pak Cik Lee. Tuan, gadis kecil itu sudah bangun. Apa? Cepat, bawa saya jumpa cucu kesayangan saya. Lee. Semua salah perempuan itu, Xu Mengyao. Apa yang bagus sangat pasal dia? Abang Xu Yuan dan saya sudah kenal bertahun-tahun. Demi dia, saya sampai gugurkan anak bekas teman lelaki saya. Kenapa dia tak nak kahwin dengan saya? Ini salah kau sendiri tak pandai. Perkahwinan yang dah di depan mata dah hilang. Sekarang persendirian keluarga Su disasakan di mana-mana. Mak, macam mana ini boleh jadi salah saya? Macam mana pun nak saya bagi tahu yuk. Kalau nak kahwin dengan keluarga Lee, kena dapatkan persetujuan Pak Cik Lee. Cari jalan sendiri. Xu Mengyao, saya akan dedahkan perangai sebenar awak dan buat Abang Xu Yuan ubah fikiran. Tengoklah nanti. Ayah selamatkan Zhao lagi ke? Zhao, isfala ba masih saud. Selagi saya boleh nampak ayah langsung tak sakit. Cucuku sayang, awak dah bangun. Atuk datang nak jumpa awak. Ya, Mat. Saya datuk kandung siwak. Saya nenek kandung awak. Hatuk dan nenek sangat merindui awak. Hatuk dan nenek juga sediakan banyak hadiah untuk awak. Atuk! Nenek! Atuk sediakan banyak hadiah untuk awak. Ayah akan hantarkannya segera. Cepat sediakan. Baik. Terima kasih Atuk dan Nenek. Zhao tak nak hadiah pun. Saya cuma nak pergi jumpa Mak. Tuan Lee ada masalah di syarikat. Awak perlu ke sana. Cepatlah, buat apa tercegat kat situ? Kami uruskan Zhao. Cucuku sayang, Atuk akan bawa awak jumpa Mak sekarang, ya? Atuk, kenapa dengan mak saya? Zhao, jangan risau. Mak awak sudah selamat. Nasibnya bertukar jadi baik. Pembedahan itu sangat berjaya. Dia takkan sakit lagi dah. Betul ke? Mak nampak paling cantik dengan rambut hitam. Mak, cepatlah bangun ya.
Cik Su, Tuan tak menerima tetamu hari ini. Sila datang lagi hari lain. Buka jalan. Saya nak jumpa Tuan Lee. Berani awak halang saya? Cik Su, Tuan sudah bagi arahan. Sila datang lagi hari lain. Kau! Bila saya jadi isteri Tuan Keluarga Lee, korang semua akan terima akibatnya. Budak ni, kenapa belakang budak ni macam familiar je? Ini pengemis kecil tu lagi. Bagus. Orang benci selalu berjumpa. Akhirnya jumpa korang berdua. Mak, nenek kata ini pusaka keluarga Lee. Hadiah untuk mak. Boleh Zau-Zau tolong pasangkan? Ini pengemis kecil. Macam mana kau boleh ada pusaka isteri Tuan Keluarga Lee? Nenek yang bagi dekat mak saya. Merepek. Ini hanya milik isteri Tuan Keluarga Lee. Kalau patut dapat pun saya yang patut dapat. Macam mana ia boleh diberi pada engkau? Serahkan. Tak, ayah nak kahwin dengan mak saya. Ini barang mak saya. Saya takkan bagi pada awak. Tak, jangan sakiti mak saya. Bunyi apa tu? Ada dengar sesuatu? Kenapa aku dengar budak menangis? Tuan, saya tak dengar apa-apa pun. Tuan, saya pun tak dengar budak menangis. Mungkinkah ini halusinasi pendengaran? Sejak dapat cucu perempuan, halusinasi pendengaran saya pun bunyi cucu kesayangan menangis. Ini barang mak saya. Berambus. Memang pun, ini pusaka keluarga Lee. Ini mak saya punya. Bagi balik. Bagi balik pada saya. Berambus. Mak kau yang separuh mati, teruk ni berani lagi bermimpi jadi isteri Tuan Keluarga Lee. Kau ni memang tak sedar diri. Kau ni jahat. Walaupun tanpa mak saya, ayah saya takkan kahwin dengan awak punya. Kau! Semua salah kau sebab Abang Xu Yuan tak nak kahwin dengan saya. Kalau macam tu, pergilah mampus. Jangan sakiti mak saya. Tak, saya betul-betul dengar orang menangis. Tuhan, ini hospital. Biasalah dengar budak menangis, kan? Tak, Ivan pergi Paris. Kalau tidak, saya takkan tenang. Jom. Jangan sakiti ibu saya. Buka jalan. Beraninya kau mengidamkan Xu Yuan. Tempat Puan Lee hanya boleh jadi milik saya. Pergi mampus. Ibu, lepaskan ibu saya. Lepaskan ibu saya. Cepat lepaskan ibu saya. Lepaskan ibu saya. Lepaskan. Cucu kesayangan, Datuk ada di sini. Dengan Datuk ada, tak ada sesiapa boleh buli awak. Siapa benarkan awak masuk bilik ini? Datuk Lee, budak ini nakal tadi. Dia tarik tangki oksigen pesakit. Saya masuk nak tolong. Tolong? Tok, Zau-Zau tak buat. Dia curi hadiah ibu saya. Dia nak bunuh ibu saya. Kau budak. Beraninya kau menipu budak? Kalau makcik tak datang tepat pada masanya tadi, ibu awak dah lama dalam masalah. Zau-Zau tak menipu. Kau ni celaka. Siapa di kau kediran untuk fitnah Zau-Zau? Xu Yuan? Boleh saya dah beri amaran supaya Alba menjauh dari wanita lain? Bukankah ada yang dah beri amaran supaya awak menjauh dari wanita saya? Kenapa? Kenapa kamu semua perlu melindunginya? Jelas sekali, sayalah yang paling sesuai untuk awak. Seminar, asal ini sudah apa? Dia ini dibandingkan diri awak dengan Meng Yao. Apa yang bagus sangat tentang dia? Pengemis yang sakit, bagaimana dia layak untuk keluarga Lee? Walaupun awak tak fikir tentang diri sendiri, takkan awak tak ambil peduli tentang reputasi keluarga Lee? Diam. Meng Yao ialah menantu pilihan saya dan Zau-Zau ialah cucu kesayangan saya. Cui talap puteri kecil keluarga Lee. Siapa di seluruh Haicheng berani membantah?
Datuk Lee. Tolong, halau dia keluar. Dia takkan dibenarkan menjejakkan kaki ke hospital ini lagi. Keluarga Su gagal membesarkan anak perempuan mereka dengan baik. Atas nama keluarga Lee, perintahkan mereka meninggalkan Haicheng dalam tempoh 3 jam. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Baik. Jangan! Datuk Lee. Xu Yuan, jangan, tolong jangan. Jangan, tolong jangan. Tambahan pula, apabila Meng Yao sedar, keluarga Lee akan adakan majlis perkahwinan untuk Meng Yao dan Xu Yuan. Ditahu semua orang, Meng Yao adalah satu-satunya puan muda keluarga Lee. Baiklah. Ayah, ibu dah sedar. Meng Yao. Xu Yuan. Zhao Zhao. Pak Cik. Anak baik, awak akhirnya sedar. Kembalilah ke keluarga Lee bersama kami mulai sekarang. Kami takkan biarkan awak menanggung sebarang ketidakadilan di luar lagi. Betul dah, Meng Yao. Saya nak tak biarkan awak tinggalkan saya lagi. Jika switch tu, kenapa awak masih tercegat di situ? Ayah, ayah. Xu Yuan. Meng Yao, tu dia di depan wanita. Meng Yao, saya bersanggup berikan seluruh hidup saya untuk jaga awak baik-baik selamanya. Meng Yao, jujur dan saya saya berhubung supaya optimalisasi pekerjaan seluruh kepada yang terjadi buat ini baik-baik selamanya. Terkadang ada rezeki pada awak tadi berhasil ada peluang ini untuk benar-benar menjadi suami awak. Kan tahu di? Don't knock off. Oh, kisah dah pernah register, bye.